Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat keria gula Melaka. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, untuk buat kuih keria gula Melaka ni kita kena ada ubi keledik ataupun orang Kelantan kata ubi stelo. Ubi keledik ni kita akan rebus sampai dia empuk, kita masukkan sedikit garam lah kalau rebus ubi ni deh. Lepas tu bila dia dah empuk tu, kalau kita nak tahu dia empuk, kita cucuk dengan garpu. Nampak dia dah betul-betul lembut tu, barulah boleh kita angkat dia deh. Ni saya biarkan kata suam sikit lah untuk kita buai kulit dia. Kalau awak nak buai awal-awal kulit dia pun boleh juga. Tapi saya ni rebus dulu baru buai kulit dia. Ni kalau orang dulu-dulu ni lah. Kalau mak saya lah, dia akan buat sarapan deh. Ubi rebus. Suka sangat. Ubi keledik ni buat sarapan pagi. Tak buai kulit gini lah. Bila nak makan, baru kita buai kulit dia deh. Ni masa tengah saya buat kulit ni, suam lah ni ubi kita ni. Tapi jangan sampai dia sejuk lah ubi kita ni dah. Lepas tu bila dah kita buat siap kulit dia tu, kita ambil gelas atau cawan ke, kita akan lenyik ubi kita. Nampak tak? Ubi kita ni dia masih lembut. Kalau dia sejuk tu dia akan kata kerah. Jadi susah sikit kita nak lenyik dah. Ni kita nak lenyik bagi ubi kita ni dia betul-betul hancur lah. Lepas tu saya tambahkan dalam satu cawan tepung gandum. Lepas tu kita tambahkan juga lebih kurang 2 sudu makan tepung beras. Kalau tak saya letak pun tak apa tepung beras ni dah. Ni sedikit ataupun hujung-hujung sudu baking powder. Dah. Tujuan kita letak baking powder tu untuk bagi kuih keria kita tu dia gebu. Tapi jangan letak banyak, letak sedikit saja hujung-hujung sudu. Lepas tu bahan-bahan kita ni kita akan gaulkan bagi dia sebati. Awak tak perlu pun kata nak ada sukat teh yang betul untuk buat kuih keria ni. Sebabnya buat dia tu sangat-sangat mudah. Ada tepung gandum, ada tepung beras, ada ubi. Dah jadi dah deh. Kalau tak saya letak baking powder tadi pun tak apa. Lepas tu kita uli sampai bahan-bahan kita tadi dia sebati. Kalau awak macam kata teragak-agak nak letak tepung gandum tadi, awak boleh letak sikit-sikit tepung gandum tu. Supayanya dough kita ni dia tidak terlalu kerah. Tapi kalau dia kerah pun kita boleh tambah air deh. Tapi tak sedap lah. Orang kata kuih keria kita ni banyak tepung gandum daripada banyak ubi. Dia kena banyak ubi daripada banyak tepung. Macam saya tadi saya letak satu cawan tepung gandum tu kira okey lah. Lepas tu dah jadi dough tu kita akan bentuk macam kuih keria lah. Yang mana kenal kuih keria tu, kita akan bentuk lagu tu lah. Kalau nak buat cik emek pun lebih kurang sama juga. Cara dia ni lebih kurang sama je deh. Cuma kalau cik emek tu saya tak letak lah baking powder tadi. Kalau nak letak pun tak apa, tak saya letak pun tak apa deh. Cuma kuih keria ni kena sira. Kalau macam kuih cik emek tu gula duduk bahagian dalam. Teknik cara buat teknik dia pun sama sahaja deh. Ni kita betulkan macam kuih donat ni. Biasa orang buat kuih keria ni dia buat tebal-tebal. Sebab saya biasa belilah. Biasa beli dalam 4 ke 5 biji kuih keria tu harga dia RM4 ke. Lebih kurang gitulah saya beli. Memang sedap. Tu yang saya cuba buat sendiri kuih keria. Seingat saya 4 tahun lepas saya pernah buat sekali. Hari ni buat pula. Sebab beli di kedai kita makan tak puas. Jadi buat sendiri boleh makan banyak-banyak deh. Ni hasil dia dah siap ni. Dapatlah dalam 14 biji lah. Lebih kurang deh. Tak silap saya ni. Lepas tu kita akan goreng kuih keria kita ni. Nak goreng dia pun ada cara juga. Biarkan minyak tu betul-betul panas. Barulah kita masuk ke kuih keria kita ni deh. Kita goreng lah maksudnya. Kita goreng pula jangan api tu besar sangat. Sebabnya kita takut bahagian luar je hangit. Bahagian dalam tu dia tak berapa nak masak lagi. Kiranya ubi kita ni kita dah rebus sampai masak. Tapi kalau boleh kita nak bagi kalau kita goreng tu biar dia betul-betul masak lah deh. Bila kita goreng ni kita jangan nak balik-balik ke dia lagi. Kalau selagi orang kata dia tak garing bahagian bawah. Sebabnya kita takut dia hancur lah. Sebabnya dia lembut juga. Lepas tu biar dia garing dulu bahagian bawah. Barulah kita terbalik ke. Macam saya tunjuk ni. Nampak dah keperangan. Kalau kita balik pun dia okey lah deh. Kita akan goreng kuih keria kita ni
Siapa dia betul-betul orang kata garing, nampak keperangan gitu. Ni kita balik-balik. Masa dia dah kata garing ni, tak apalah kalau kita nak balik-balik ke dia pun. Sebabnya dia dah kata garing, dah masuk. Tak hancur lah. Jadi kita nak angkat tu skem minyak dia deh. Ni kita angkat dulu. Ni saya tunjuk kali kedua kita goreng. Ni dapat 14 biji tu. Orang kata puas hati jugalah makan deh. Cukup lah untuk sekeluarga. Ubi kledek tadi, seingat saya tak sapalah 1 kilo tu. Kalau setengah kilo tu lebih. Tapi awak tak payah nak risau. Kalau orang kata tak ada, saya tak bagi sukat teh yang betul pun. Sebab insya-Allah kuih keria ni dia sangat mudah nak buat. Pasti akan jadi deh kuih keria kita ni. Ni kita angkat, lepas tu kita nak sira pula. Dia kena sira deh. Kini kita guna nisel ataupun gula Melaka. Kita letak juga gula pasir dalam 2 sudu makan. Lepas tu kita tambahlah air dalam setengah cawan air ni. Lepas tu kita nak biarkan gula Melaka ataupun nisel kita ni dia cair. Dia cair, lepas tu kita tengok ni. Dia buih gini, kita nak dia pekat pula deh. Macam kita nak buat sira kuih getah ataupun kuih badok orang Kelantan. Dia sira. Cuma yang tu kita sira guna gula pasir. Ni kita guna gula Melaka ataupun nisel. Nampak dia dah pekat, likat gitu. Saya letaklah kuih keria yang kita dah goreng tadi. Bila kita masuk ke kuih keria tadi, kita akan tutup ke api deh. Kuih keria kita ni kita gaul. Gaul bagi dia sebati dengan gula Melaka kita ni. Bagi dia sebati biar dia, gula dia tu orang kata bersaluk lah. Macam saya ni, saya rasa mungkin gula Melaka saya ni tidak berapa nak cukup sangat dengan kuih keria kita ni. Patutnya mungkin kena guna dalam 2 keping nisel ataupun gula Melaka tadi deh. Ni kita gaul ke dia sebati ni, nampak tak dia nak melekat ni, kita kena kata lerai-lerai ke dia. Saya pun tak berapa pandai juga nak sira kuih keria guna gula Melaka ni. Sebab kita biasa guna gula pasir deh. Tapi bagi saya kalau kuih keria ni dia sedap kalau kita sira dengan gula Melaka. Dia rasa lain. Macam kita sira kalau dengan gula pasir tu, rasa dia tak lemuk macam kita sira dengan gula Melaka ni. Ni. Lepas tu dah kita lerai-lerai ke dia tu, kita boleh angkat lah. Letak dalam pinggan kita ni deh. Kalau dia panas ni, dia macam nak melekat sikit deh. Sebabnya mungkin gula yang saya sira ni, dia tak berapa nak kering lagi. Sebab saya pun memang kata tak berapa nak mahir. Sira kuih keria guna gula Melaka. Deh. Tapi tak apalah. Untuk orang kata nak makan sendiri tu, alhamdulillah lah, rasa dia tu sangat-sangat sedap. Rasa gebu saja kuih keria kita ni. Lebih kurang gini lah awak tengok deh. Yang mana nak cuba buat kuih keria sendiri di rumah, bolehlah cuba ikut cara saya kongsi ni. Untuk sekadar makan keluarga tu, insya-Allah boleh. Kalau nak buat niaga tu, kena buat lebih molek lagi lah daripada saya tunjuk ni deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.